Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hafiz Harif. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kerana nak tahu tentang bisnes telco Tun Wow. Bagaimana nak mulakan bisnes ini? Sangat mudah. Yang pertama, anda kena guna SIM card Tun Wow dahulu. Tun Wow ni dikuasakan oleh Celcom Digi. Jadi seperti yang kita sedia tahu, Celcom Digi ni coverage dia paling luas dan pengguna dia paling ramai. Jadi tak ada masalah line pun. Memang superb. Tun Wow ni dia adalah SIM card prepaid, tak ada kontrak dan tak ada apa-apa cas tersembunyi. Biasanya cas tersembunyi ni ada pada postpaid. Kita akan dikenakan extra cas SSD 6%. Tapi dalam Tun Wow, anda tak perlu bayar extra fee tu. Apa yang anda guna, itu saja yang anda bayar. Anda juga boleh kekalkan nombor lama sedia ada. Jangan risau. Even anda pakai postpaid pun boleh kekalkan nombor lama ke dalam Tun Wow. Tak ada masalah. Meskipun orang kata prepaid ni renyah, nak kena top up, leceh lah. Jangan risau guys, sebab Tun Wow kita ada sistem auto debit. Kita boleh linkkan kad debit atau kad kredit kita tu ke dalam apps Tun Wow dan sistem akan setiap bulan auto top upkan untuk kita. Jadi tak adalah kita terlupa nak top up. Risau takut terlupa pula nak top up kan? Jangan risau, tak ada masalah. SIM card Tun Wow ni sebenarnya dia sama je dengan SIM card yang lain yang anda pakai sekarang tu. Tapi SIM card Tun Wow ni dia versi yang lebih moden. Moden macam mana tu? Simple je. Saya bagi beberapa contoh. Dulu kita guna Touch 'n Go, kita hanya guna untuk bayar tol saja, betul? Tapi sekarang dah ada Touch 'n Go e-wallet. Kita boleh guna untuk bayar road tax, untuk bayar bil, untuk beli barang dan sebagainya. Inilah kita panggil dah moden. Dulu kita beli barang, kita bayar pakai cash. Sekarang kita beli barang, boleh pakai QR code. Ini kita panggil moden. Dulu kita isi minyak, kita pakai cash. Sekarang kita boleh bayar pakai app saja. Siap dapat cashback lagi. Macam settle. Sama juga SIM card. Tapi malangnya, ramai orang guna SIM card yang versi lama punya. Masih tiap bulan bayar hanya untuk dapat call dengan internet. Sedangkan anda boleh je bayar nilai yang sama, tapi anda dapat lebih daripada tu. Saya ulang sekali lagi, anda bukan kena bayar lebih, anda bayar yang sama, tapi dapat benefit lebih daripada tu. Jika anda guna SIM card Tun Wow, anda bukan saja bayar untuk dapat call dan internet, tapi anda akan dapat cashback sehingga 5% setiap kali anda lakukan top up. Cashback ini bergantung kepada berapa lama anda guna SIM card Tun Wow. Kalau anda baru saja guna, anda akan dapat 3% cashback setiap kali anda top up. Kalau anda dah guna lebih setahun, cashback anda akan dinaikkan kepada 4% setiap kali anda top up. Dan kalau anda dah guna lebih 2 tahun, maka cashback anda akan jadi 5% setiap kali anda top up seumur hidup guys. Bayangkan anda top up RM10, anda dapat 50 sen balik. Anda top up RM30, anda dapat RM1.5 balik. Anda top up RM50, anda dapat RM2.5 balik. Anda top up RM100, anda dapat RM5 balik. Anda boleh semak saja dekat bahagian app Tun Wow. Setiap kali anda top up saja, esoknya sistem akan update dekat bahagian transaction berapa cashback anda akan dapat. Dia akan paparkan terus dekat bahagian Wow Cash tersebut. Jadi telus anda boleh sentiasa semak sepanjang masa. Setiap kali anda top up, setiap kalilah cashback itu anda akan dapat balik. Bayangkan anda guna SIM card sekarang ni, dah apa lama anda guna, dah berapa ribu duit anda hangus. Saya nak tanya, ada tak RM1 dia masukkan dalam akaun bank kita semula? Memang tak ada lah. Tapi dengan Tun Wow, setiap kali anda top up melalui app Tun Wow, anda akan dapat cashback sehingga 5% guys. Siapa nak bagi? Kalau kita tak tukar kepada SIM card Tun Wow, kita akan terus rugi. Yang kedua, apabila anda aktifkan saja SIM card Tun Wow, anda sudah pun ada 50,000 perlindungan takaful PA daripada Tun Wow. Apa-apa jadi kepada anda, contoh anda bawa kereta, tiba-tiba accident, anda tengah kerja, tiba-tiba berlaku kemalangan, at least anda ataupun waris boleh tuntut pampasan pada Tun Wow sehingga RM50,000 cash. Setakat ini Tun Wow dah berikan bantuan lebih 1.3 juta kepada seluruh pengguna-pengguna ni. Banyak tak? Biasanya takaful ni memang kita kena bayar caruman tiap-tiap bulan. Tetapi jika anda pakai SIM card ini, Tun Wow yang tolong bayarkan caruman tersebut. Mereka akan melindungi sehingga umur anda 75 tahun. Asalkan setiap bulan anda aktif top up SIM card ini RM30 ke atas dan update maklumat waris dekat dalam app Tun Wow. Ada satu cerita seorang pengguna Tun Wow ni, dia buat kerja kontrak potong rumput. Tiba-tiba dah ditakdirkan serpihan batu terkena mata dia dan dia disahkan buta sebelah mata. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan dia pakai SIM card Tun Wow, dia dapat pampasan RM50,000 untuk dia teruskan hidup. Bayangkan kalau dia pakai SIM card lain, apa yang dia dapat?
Tuan Wow ada data unlimited tak? Jawapan saya tak ada. Cuma saya nak tanya, berapa banyak data anda guna sebulan? Anda tahu tak? 99% pengguna mereka tak ambil tahu langsung berapa banyak data mereka guna sebulan. Kalau anda nak tahu, CEO Celcom-Digi, mereka telah memberikan satu statement bahawa sebulan rakyat Malaysia menggunakan data antara 25 ke 35 gig sebulan. Bayangkan, itulah average penggunaan majoriti rakyat Malaysia. Dan Tuan Wow, mereka dah design plan data ikut penggunaan majoriti rakyat Malaysia. Bahkan 2-3 kali ganda lagi banyak daripada purata penggunaan data rakyat Malaysia. Dan seterusnya, apabila anda memperkenalkan SIM card Tuan Wow ni kepada orang lain, anda akan dibayar income sehingga RM50 seorang. Bergantung kepada SIM card apa yang pelanggan anda aktifkan. Kalau mereka aktifkan SIM card Lite, anda dapat RM9. Kalau mereka aktifkan SIM card Pro, anda dapat RM15. Dan kalau mereka aktifkan SIM card Biz, anda dapat RM50. Katakan anda daftarkan 10 orang SIM card Biz, maka dekat situ saja anda dah dapat RM500. Ini kita panggil bonus fast track. Bonus fast track ini dia akan terus masuk direct dalam account bank anda. Anda tak perlu redeem pun. Anda update saja account bank dekat dalam app Tuan Wow, sampai pada tarikhnya dia akan masuk terus secara automatik. Jika pelanggan anda aktifkan SIM card antara 1 hingga 15 hari bulan, maka duit tu akan masuk dalam akaun bank anda pada 30 hari bulan yang sama. Dan jika pelanggan anda aktifkan SIM card pada 16 hingga 30 hari bulan, maka bonus tersebut akan masuk dalam akaun bank anda pada 10 hari bulan berikutnya. Anda tak payah redeem, dia automatik masuk dalam akaun bank. Best tak? Bukan itu sahaja, anda juga akan dibayar royalty sehingga 26% daripada jumlah top up pelanggan-pelanggan anda tersebut. Kalau anda nak tahu, royalty 26% ni adalah bayaran yang paling besar dekat dalam Malaysia. Tak ada mana-mana telco lagi yang bayar sebesar ini. Sebenarnya 26% ni baru permulaan guys. Anda boleh dibayar sehingga 41%. Anda kenalkan SIM card Tuan Wow pada orang lain, anda dibayar. Kemudian mereka top up pula SIM card Tuan Wow tu, anda dapat lagi bayaran. Bayaran itu yang kita panggil royalty. Mereka nak top up, mereka boleh top up di mana-mana saja. Mereka tak perlu cari anda. Top up je di mana-mana, tak ada masalah. Dan setiap kali mereka top up, anda akan dapat commission. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Sampai bila-bila. Jika mereka guna SIM card Tuan Wow tu 10 tahun, maka 10 tahunlah anda akan terus dapat bayaran royalty tersebut. Padahal, anda tak kerja pun. Bukannya mereka nak top up tu kena cari kita pun. Tak, anda tak kerja. Tapi anda tetap dapat income setiap bulan tanpa henti. Nampak tak? Bagaimana bayaran royalty ni dikira? Senang saja, dia bergantung kepada SIM card apa yang kita sendiri pakai. Jika anda guna SIM card Lite, maka bayaran royalty anda adalah 5% dekat tier 1, 2% dekat tier 2 dan 7% dekat tier 3. Kalau anda pakai SIM card Pro, bayaran komisen anda pada tier 1 sebanyak ini, bayaran komisen anda dekat tier 2 sebanyak ni dan tier 3 sebanyak ni. Dan kalau anda sendiri pakai SIM card Biz, anda punya bayaran komisen boleh dapat sehingga 10% dekat tier 1, 3% tier 2 dan 13% tier 3 guys. Kalau kita kira total SIM card Biz ni, bayaran komisen anda adalah sehingga 26%. Setiap kali mereka top up, royalty anda akan dikira oleh Tuan Wow. Mereka akan kumpul bayaran royalty anda sampai hujung bulan, habis bulan tu. Kemudian mereka akan masukkan bayaran royalty tu terus ke dalam akaun bank anda pada 25 hari bulan berikutnya. Jangan risau, anda tak payah redeem duit tu, anda tak payah withdraw dan sebagainya. Dia automatik masuk asalkan anda update akaun bank. Saya nak ingatkan sekali lagi, mereka nak top up tak perlu cari anda. Mereka nak top up di mana-mana saja, tak kisah. Nak top up melalui app Tuan Wow, e-wallet boleh, internet banking boleh, dekat kedai-kedai pun boleh asalkan top up Digi. Kita kenalkan SIM card tu sekali saja kepada mereka. Dan apabila mereka dah selesa guna, mereka pasti akan guna sangat lama. Boleh jadi bertahun-tahun guys. Sebab apa? Handphone ini satu keperluan, bukannya kehendak. Anda akan dibayar royalty tanpa henti setiap bulan selagi mana mereka terus guna handphone tersebut. Walaupun anda dah tak buat bisnes ni, selagi mana dalam rangkaian anda tu guna SIM card Tuan Wow dan terus top up, selagi tu anda akan terus dibayar royalty tanpa prejudis. Bayangkan
tak buat pun masih dapat duit setiap bulan. Even kita dah meninggal dunia pun, Tuan Wow tetap bayar selagi mana ada orang top up, dan income tu boleh kita wariskan kepada orang-orang yang kita sayang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak beritahu, inilah benda yang sangat luar biasa. Tak semua bisnes yang bagi kelebihan macam ni. Jadi apa kerja anda? Jadi pengguna SIM card Tuan Wow, dan yang kedua, perkenalkan SIM card ini pada seramai yang boleh. Jangan risau, market kita sangat fresh. 96% lagi rakyat Malaysia belum pakai lagi SIM card Tuan Wow. Terlalu besar sangat market dan anda boleh daftarkan tanpa had. Apa jadi pun percayalah tuan-tuan dan puan-puan, orang tetap akan guna handphone. Esok budak-budak bila dia dah besar, dia akan guna handphone. Jadi market kita tak akan mati. Yang ketiga, pada masa yang sama, di samping ajak mereka jadi pengguna, ajaklah mereka juga sama-sama tambah pendapatan dengan SIM card ni. Bila mereka buat, maka rangkaian anda akan berkembang. Tuan Wow tetap akan bayar kita royalty asalkan mereka ini di bawah grup kita sendiri. Inilah kita panggil Group Overriding Commission. Anda boleh dapat override commission sehingga 5% daripada jumlah top up grup anda yang dekat bawah-bawah yang besar tu. Walhal anda langsung tak kenal mereka, tapi anda dapat override commission. Sangat luar biasa. Saya nak beritahu kenapa anda kena buat bisnes Tuan Wow. 3 sebab. Yang pertama, snowball. Bayangkan, bulan Januari kita hanya daftarkan 10 orang sahaja. Jadi kita akan dapat income daripada top up 10 orang ni. Betul? Masuk bulan Februari, kita daftarkan 20 orang pula. Untuk bisnes-bisnes yang biasa, kita akan dapat income daripada 20 orang yang kita daftar. Tetapi dalam Tuan Wow dia berbeza tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan dapat income daripada 30 orang yang top up. Sebab yang bulan lepas, mereka akan top up lagi untuk bulan ni. Pada bulan Mac, kita daftarkan hanya 5 orang saja. Standard mana-mana bisnes, kita akan dapat income pada 5 orang yang kita buat. Tetapi dalam Tuan Wow, kita akan dapat income pada 35 orang yang top up. Sebab yang bulan Januari dan bulan Februari, mereka akan top up lagi pada bulan Mac. Bayangkan, bulan April kita tak daftarkan siapa-siapa. Sepatutnya kita tak dapat apa-apa guys. Tapi dalam Tuan Wow dia unik. Kita masih lagi dapat 35 orang top up tu. Sebab mereka top up lagi bulan hadapannya. Inilah bisnes produk keperluan yang tak ada pada mana-mana platform yang lain. Yang kedua, bisnes ni akan jadi satu bantuan waktu kita susah nanti. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, waktu kita tengah susah, waktu kita sedang jatuh, kita putus pendapatan, masa itu kita akan sangat berterima kasih kepada Tuan Wow sebab dia masih lagi bayar kita setiap bulan. Selagi mana orang terus guna handphone, kita hilang pendapatan pun, dalam Tuan Wow kita tetap dibayar. Tuan Wow ni akan jadi satu bantuan yang akan menolong waktu kita susah nanti. Percaya kata saya. Dan yang ketiga, bisnes ini adalah bisnes part-time yang sangat mudah untuk kita. Bayangkan kita nak buat bisnes ini secara sambilan pun boleh. Tak ada apa-apa KPI, tak ada benda yang kita kena hadir kursus, kena ambil exam dan sebagainya. Tak ada. Waktu kita tengah santai, waktu kita tengah busy, kita boleh jalankan bisnes ini secara part-time. Waktu kita tak buat pun, kita tetap dibayar selagi mana orang terus guna handphone. Jadi nasihat saya simple saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah mulakan bisnes ini sejak daripada tahun 2015 lagi. Dalam hidup kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh saja cari pendapatan di mana-mana saja tempat. Cuma nasihat saya, carilah platform yang boleh beri kita income yang pasif. Dengan income pasif ni, kita boleh dapat pendapatan tu berkali-kali walaupun kita dah tak buat lagi. Kita semua mampu bekerja, mampu cari pendapatan. Tetapi selagi mana pendapatan yang kita dapat tu dia bergantung kepada tenaga dan masa kita, ini adalah pendapatan yang aktif tuan-tuan dan puan-puan. Ingatlah, tak selamanya kita akan bekerja, betul? Paling kuat pun mungkin sampai umur 50-60 tahun kita kuat mampu untuk bekerja. Selepas tu dah tak larat dah. Ini belum saya cerita lagi kita sakit sebelum umurnya. Jadi saya nak tanya, apa persediaan kita? Tanya diri sendiri. That's why saya nasihatkan, carilah platform yang boleh bagi kita income walaupun masa tu kita tak kerja, walaupun kita tak keluar tenaga, walaupun kita duduk rumah pun tetap dapat income setiap bulan. Inilah platform yang bersifat income pasif. Salah satu platform income pasif yang murah dan mudah, serius saya bagi tahu, adalah bisnes telco Tuan Wow. Bayangkan dulu masa saya start dengan SIM card BIS lebih kurang RM100 saja. Memang pada bulan pertama saya dapat income RM53.60 macam tu. Masuk bulan kedua, income saya mula naik 180. Masuk bulan ketiga, dia dah naik lagi 400. Masuk bulan keempat dan seterusnya, dia dah mula rasa income tu 4 figure. 1,000, 3,000, 5,000, 8,000. Sehinggalah pada tahun yang kedua, dia dah menaik lagi sehingga saya terima 32,000 sebulan. Inilah kita panggil snowball.
Peringkat awal memang kita akan terima income tu kecil-kecil, tapi dia akan berulang dapat. Selagi mana kita terus buat penambahan, selagi tu makin lama income tu makin bertambah dan tak berhenti. Dia tak reset tuan-tuan, tapi dia berulang setiap bulan. Bayangkan dahulunya saya buat income tu kecil, target nak dapat income tu sekadar 2,000 saja, sehingga saya terpaksa menerima satu pendapatan yang di luar daripada apa yang saya fikir, apa yang saya idamkan. Dia lebih daripada apa yang saya fikir, tuan-tuan. Saya tak dapat nak gambarkan sebenarnya. Sampai satu tahap setiap hari saya bersyukur kerana Allah tu dah kodarkan saya jumpa platform ni awal dulu. Bayangkan kalau saya buat ataupun tak buat, saya tetap terima income setiap bulan. Saya sampai satu tahap saya dah tak boleh halang. Takkan saya nak halang orang daripada jangan guna handphone, jangan top up. Tak boleh tuan-tuan. Saya akan terus terima. Selagi mana manusia tu guna handphone, mereka akan terus bayar dan saya akan terus terima. Dan bukannya kita kena laburkan bisnes ini satu modal yang besar. Tidak tuan-tuan dan puan-puan. Modal dia sangat kecil. Boleh saja kita cuba. Dia tak keterlaluan dan membebankan. Dia sangat tidak keterlaluan tuan-tuan. Dan memang sekarang ni pun kita guna handphone. Kita memang bayar tiap-tiap bulan. Sampai bila kita nak terus hangus duit? Dan sampai bila kita nak terus bayar dan telco itu terus mengaut keuntungan? Sampai bila? Daripada kita kayakan telco tu, lebih baik kita kayakan diri sendiri. Betul tak? Dan jangan risau, kita dah sediakan ekosistem yang memudahkan untuk anda memulakan perniagaan Tuan Wow. Tak adalah kita tinggalkan anda dalam keadaan terkontang-kanting, tak tahu nak start macam mana, nak mula macam mana. Tidak. Kita memang dah sediakan guideline step by step. Anda akan join training yang pertama, anda akan masuk training yang kedua, dan yang penting anda boleh jalankan bisnes ini secara part time, secara online. Kita berikan anda website sendiri, praktikal panduan macam mana nak buat promosi, semua bahan yang kita berikan. Pokok dia tinggal rajin buat saja. Kalau anda rajin, insya-Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Manjada wajada.